dengan dia? I tak pernah lupa pun setiap janji I dengan you. Taklah, jom kita balik. Siapa dia orang? You kenal? Tak apalah, you tak betul dah tahu. Tadi kenapa you nak jumpa I? Noah, I have to go. See you next time. Kenapa dia masih lagi dalam fikiran aku Macam ada sesuatu yang lain dari yang lain tentang dia. Apa nama dia? Latar belakang dia? Aku rasa mungkin aku patut cuba berkenalan dengan dia. Mungkin ada sesuatu yang aku boleh belajar dari dia. I dah nikah. Syafiqah Lim? Audrey, you dah? Laki I, laki Melayu, Islam. I dah pun peluk Islam 2 hari sebelum I nikah. Audrey, boleh tanya you kenapa you masuk Islam? You jangan cakap dengan I sebab lelaki. Kenapa? Salah ke? Kalau I peluk Islam sebab nak kahwin. Tak salah you nak masuk Islam sebab nak kahwin. Tapi after you ucap syahadah tu, tanggungjawab dia lagi besar daripada apa yang you tahu tentang Islam. Wah. Sekarang ni you suka membebel Kau, aku akan bunuh kau.